boleh saya katakan 100% peminjam kredit komuniti ditipu oleh syarikat pemberi pinjam wang. Antaranya hampa tak dapat agreement tu. Itu yang acap kali berlakulah. Yang kedua, faedah yang dikenakan tidak mengikut peraturan yang dibenarkan, iaitu 18% setahun, 1.5% sebulan. Kebanyakannya semua kena tipu, lebih daripada itu hampa dikenakan faedah. Yang ketiga, hampa tanda tangan satu borang J dia panggil. Borang J tu yang kosong. Yang kosong. Maknanya selepas tu dia boleh letak berapa amount yang dia suka. Banyak yang saya terima aduan, kebanyakan mereka ni akan pegang kad ATM untuk kononnya nak memudahkan mereka ambil duit dengan kita lah. Mereka tak percaya dengan kita untuk bayar hutang tu. Saya berminat siapa-siapa yang ingin meminta bantuan saya dalam hal kredit komuniti ni, sila hubungi saya. So kita akan cuba untuk pelasah geng-geng kredit komuniti ni supaya dia tak boleh menipu kita. Kebanyakan yang kena tipu adalah orang Melayu, bangsa saya sendiri. So saya harap kita kena tahu hak kita walaupun kita seorang peminjam. Tapi kalau kita rasa ditipu, yang saya boleh yakinkan bahawa 100% peminjam kredit komuniti kena tipu.